YB, vaksin atau Panadol, yalah kita tahu rombakan kabinet ni dibuat selepas. Aku gerun tengok muka Sim lah. Kenapa dia senyum happy sangat tu? YB dia pernah masuk segmen beria berkali-kali. Ya ke? Saya rasa itu menjawab soalan. Make Malaysia great again. Dan kemudian mendapat Make Malaysia great again. Yes. berbaloi. Dia pernah masuk. Okay. Tapi sekarang timbalan menteri boleh lah make Malaysia great again. YB, vaksin atau Panadol, sama ada rombakan kabinet ini cure the disease, untuk terus menang PRU, ataupun dia sekadar menahan sakit Panadol tapi dia tak ubah trajektori atau apa. Tapi that's mungkin kita punya tujuan perbincangan lah. Tapi kalau nak start daripada awal, kalau boleh dapat gambaran awal daripada YB dalam keadaan YB, kita tengok pelantikan ni ada some negatif komen daripada netizen. Kenapa orang ini diletakkan kat situ, orang ini letak kat sini. Jadi sebenarnya what is the stake dalam yang sekarang kita ada dalam keadaan kabinet tu disusun seperti tu? Vaksin ni nanti anti-vax marah lah pula. The premise is that kalau vaksin dia akan mengubat sakit. Panadol penahan sakit kan, tapi tak semua orang setuju vaksin mengubat sakit lah. Just to put a note supaya anti-vax kalau tak marah kan. Yalah, rombakan jemaah menteri ni perlu dibuat. Saya ingat banyak perbincangan tu lupa satu perkara penting, iaitu dia bukan rombakan jemaah menteri yang macam berlaku di beberapa negara lain, yang mana ia dibuat di tengah penggal untuk menambah baik kerajaan lah. Itu bukan sebab utama. Lagipun kita sebenarnya dah 60% ada penggal ni. Sebenarnya kan dia bukan di tengah penggal lah. Rombakan ini perlu dibuat oleh kerana Tengku Zafrul dah tak jadi menteri, ada kekosongan. Kemudian ditambah pula saya dengan Nick, dengan Iwan letak jawatan. Jadi dia disebabkan oleh kekosongan lah. Jadi dia tak sama dengan rombakan jemaah menteri yang pernah berlaku, terutamanya zaman-zaman dulu lah kan. Jadi dari segi itu saya ingat pertimbangan yang Datuk Seri Anwar buat itu bukan semata-mata untuk soal menambah baik prestasi kerajaan lah. This is a reshuffle that is forced upon him, not because he wanted it lah kan. Jadi dah halang-halang tu kita buat lah, ambil peluang lah kan. Jadi komen netizen memang akan ada komen lah. Sekarang kalau orang komen sebab boleh komen, dulu sebab tak boleh komen. Sekarang bayangkan orang kita setiap satu benda, Khairul Aming ke ni, kalau kelas ni pun orang akan komen. Jadi dia akan komen lah. Jadi kalau soal sesuatu macam rombakan jemaah menteri, memang akan mengundang pelbagai pandangan lah. Akhirnya semua perancangan itu di dalam kepala Perdana Menteri lah. Kita hanya boleh meneka. Dan dia akan melalui proses itulah. Awal-awal itu ada euforia. Orang nak tahu siapa dia ni, latar belakang dia semua kan. Kemudian dia juga bergantung kepada penjawat itulah, yang jadi menteri, yang timbalan menteri itu kan. Kalau tidak berhati-hati, 2 bulan orang lupa lah. Dan kesan dan risiko yang diambil oleh Datuk Seri Anwar ialah dan ini memang dinyatakan sendiri oleh Perdana Menteri lah. Saya baca berita, saya ingat semalam kan, selepas dua hari lepas kan, selepas jemaah menteri, mesyuarat jemaah menteri yang pertama dengan kabinet baru ini, Datuk Seri Anwar pun, saya ingat ada temu ramah dengan bernama kan, yang dia mengakui bahawa prestasi perlu diperbaiki kan, kerana risiko yang paling utama ialah kalau prestasi
tidak lebih baik, maka itu akan ada kesan kepada potensi Datuk Seri Anwar untuk kembali jadi Perdana Menteri dalam tempoh 2 tahun dari sekarang. Baik. Kau nak suruh aku komen apa? Maybe we can also highlight. Syed Ibrahim pun tak ada. Patut lagi. Dah crowded sangat. Crowded. CM pun tak ada. Dah crowded sangat. Banyak komen yang dilontarkan oleh netizen lah. Diorang mengatakan yalah banyak muka baru. Tapi ada juga menteri-menteri yang sepatutnya banyak muka baru ke? Untuk berbanding dengan last reshuffle lebih banyak daripada biasa. Ada menteri-menteri yang dikatakan perform tetapi ditukarkan portfolio. Ada menteri-menteri yang dikatakan tak beberapa perform, di retain. Seperti yang di-mention oleh orang ramai, yang paling gempar lah adalah peletakan Steven Sim di KUSKOP dan Ramanan di Kesuma. Itu antara benda yang dipersoalkan lah. Dan juga also Hanayo yang dipindahkan ke Kementerian Wilayah. Zaliha di drop. Ada mungkin YB boleh bagi pandangan tentang this reshuffling steps. Shuffle macam dance on the floor. Saya baru terfikir benda tu. Shuffle dance on the floor. Okay. Saya rasa kita tolak tepi dahulu komen-komen yang pasal Steven Sim ke, Ramanan ke, Zaliha ke, kan. Sebab saya rasa komen yang itu mengenai pertukaran itu lebih bertumpu kepada pandangan orang PH. Saya tak rasa dia ada kesan atau traction yang lebih besar dengan pengundi biasa. Rombakan kabinet ni kita kena terima hakikat lah. Sebenarnya yang orang paling teruja dan menunggu tu hanyalah satu nama, Fadlina. Yang itu yang semua orang tunggu, dengan yang saya rasa yang rakyat biasa yang tidak partisan ini, kerana Kementerian Pendidikan itu sangat penting, kan. Malah soal siapa jadi Menteri Ekonomi pun tak ada orang tak peduli sangat pun. Yang tumpuan selama beberapa bulan, terutamanya sejak kami letak jawatan dan confirm akan ada rombakan kabinet, kemudian dengan beberapa isu yang berlaku, ialah sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menukar Menteri Pendidikan ataupun tidak. Dan itu adalah pandangan yang menyeluruh, merentasi semua kumpulan. Sama ada penyokong parti, sama ada tapi lebih lagi terutamanya dengan rakyat biasa, kerana semua ibu bapa yang Melayu, yang bukan Melayu, kan. Jadi apabila rombakan ini tidak melibatkan Fadlina langsung dan Kementerian Pendidikan tidak disentuh langsung, jadi bagi saya lah, itu secara automatik akan menjadi petanda bahawa pandangan rakyat biasa ialah rombakan ini tidak akan ada kesan apa-apa. Sebab yang mereka tumpu yang itu sajalah, kan. Jadi itu yang, sebab itu kita tengok komen tu kebanyakannya bagi saya ialah komen daripada penyokong PH. Hanya penyokong PH saja yang Steven Sim lah, itulah, inilah, kan. Sebab rakyat biasa tak fikir macam itu. Rakyat biasa tidak ada banyak pandangan pun pasal Steven Sim, hatta Ramanan pun, kan. Jadi yang penting bagi mereka ialah Kementerian Pendidikan. And I think Datuk Seri Anwar miss a great opportunity to invest in improving his image. Sebab kalau dia menukar Fadlina tempoh hari, 2-3 hari lepas bila diumumkan, orang biasa akan take a step back and cakap, okay,
maksudnya dia mendengar, maksudnya dia objektif, walaupun Fadlina ini diketahui sebagai seorang yang macam anak angkat dia sendiri, anak kawan baik dia semua, attachment ada. Dan walau macam mana pun selama ini Perdana Menteri mempertahankan Menteri Pendidikan, tapi oleh kerana mesej rakyat itu sangat jelas, maka dia menerima mesej itu. Quite clearly is the opposite now lah. Dia memberi gambaran daripada rombakan ini bahawa Perdana Menteri tidak mendengar mesej utama daripada rakyat lah. Jadi saya rasa itu yang paling utama. Tapi somehow sebab euforia orang kita, euforia media kan, dia tak sampai ke peringkat ada orang kat tangan kata, hang on, bising semua ni, tapi because you tak tukar yang ini, maka sebenarnya it doesn't really excite me lah. Kan? So bagi saya isu yang paling utama ialah sama ada Menteri Pendidikan baru ataupun tidak. Yang itu tak jadilah. Cuma daripada rombakan ini, isu yang lebih saya ingat meluas di kalangan pengundi biasa ialah soal Kementerian Wilayah lah, dan itu yang dipermainkan sebagai isu perkauman apabila Menteri bukan Melayu dan Timbalan Menteri bukan Melayu. Jadi dua isu ini sebenarnya adalah isu utama daripada rombakan ini. Yang soal Ramanan, kenapa Ramanan dilantik menjadi Menteri Sumber Manusia, yang itu orang PKR, orang biasa tak peduli sangat lah. Dan sama jugalah, maksudnya mesej daripada Datuk Seri Anwar kepada penyokong-penyokong PH yang memang sangat negatif pasal Ramanan ini di dalam dan di luar PKR ialah, minta maaf, korang buat bising macam mana pun, I decide and I like this guy for whatever reason. Again, strike 2 lah. Strike 1 pasal Fadlina tadi, strike 2 kan. Dan ia ditambah pula apabila Ramanan mengambil tempat seorang menteri yang popular dengan penyokong PH. Stephen Sim popular tu, that's why we have to be very careful and get out of a bubble, because yang Stephen Sim popular ni ialah dengan penyokong PH. Dia tidak melambangkan semuanya kan, tapi maksudnya risiko yang diambil oleh Datuk Seri Anwar ialah dengan rentetan perkara yang berlaku daripada pemilihan PKR, dari soal nepotisme kan, daripada soal Azam Baki. Ini semua isu-isu yang sangat penting bagi penyokong PH and PKR, atas pagar yang menyokong PH dan PKR ni kan. Tapi mesej yang diberikan ialah I am not bothered about your opinion lah. Jadi strike 2 kan. Dan yang lain-lain tu saya rasa hanya 3 isu tadi. 2 yang melibatkan rakyat biasa keseluruhan, Fadlina dengan Hanayo, and the repercussions yang boleh dipolitikkan daripada lensa perkauman. Satu ialah yang berkaitan dengan pengundi PH lah. Pertukaran Ramanan dinaikkan juga jadi menteri walaupun dia jadi bahan troll selama berbulan-bulan. Jadi dia tak payah tukar dia punya baju stitches Ramanan Anwar tu lah, dia boleh terus pakai lah kan. Dan juga Stephen Sim. Adalah perkara-perkara yang agak minor, contohnya kontroversi yang dilontarkan mengenai timbalan Menteri Agama. Kan, kemudian timbalan Menteri KPT, timbalan Menteri KPT itu nasib dia lah kan. Kemudian satu lagi kontroversi yang saya ingat mungkin tak besar tapi masih lagi jadi isu dalaman PH lah, contohnya sehingga sekarang Amanah tidak diberikan peluang hatta menjadi timbalan Menteri Agama pun kan. Jadi cuma saya ingat perkara-perkara yang itu dia akan mati dengan cepat. So bila kita menilai kesan daripada sesuatu tindakan politik, contohnya soal rombakan kabinet ni kan, that's why saya selalu sebut kita kena separate the noise from the actual torpedo kan. Jadi the noise tu yang berkaitan dengan
Timbalan Menteri Agama yang berkaitan dengan mungkin rasa tidak puas hati sama ada Amanah ataupun parti-parti lain dalam PH, yang itu dia akan mati dengan cepat kan. Kesan yang lebih besar adalah dua perkara tadi, dua kumpulan tadi kan. Satu ialah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, isyaratnya daripada rombakan kabinet ini ialah penyokong-penyokong PH, apa yang kamu suarakan ini hanyalah bising di media sosial saja, dia tidak memberi kesan kepada saya, so I don't want to take your opinion into account. Itu akan ada kesan besar untuk satu masa berbulan dan bulan. Itu akan melunturkan lagi rasa hormat penyokong atas pagar dan juga penyokong PH, kerana seolah-olah pandangan mereka ini langsung tidak diambil kira. Dan yalah, kerajaan Datuk Seri Anwar mungkin boleh ketepikan pandangan itu sebagai bising-bising di media sosial. Tapi PH ni parti media sosial. PH menjadi lebih kuat sehingga boleh membentuk kerajaan tahun 2018, tahun 2022 ni, kerana kita kuat di media sosial lah. UMNO daripada tahun 2013-2008 lagi garuk kepala ni, macam mana nak membina kekuatan internet dan digital untuk melawan PKR dan PH. Tiba-tiba kekuatan yang ada itu bila sampai kepada sekarang dia tidak dia tidak diambil kira lah kan. Dan satu lagi yang akan ada kesan yang panjang ialah soal prestasi Kementerian Pendidikan dan konotasi apabila Datuk Seri Anwar tidak mengambil kira pandangan dan maklum balas rakyat mengenai Menteri Pendidikan. Dan kalau PAS dan juga UMNO pun bersuara, tapi saya rasa UMNO itu lebih kerana kebimbangan UMNO bila isu ini akan mengundang satu lagi siri serangan perkauman lah, kerana sekarang ni mereka kaitkan Menteri Wilayah daripada DAP, Menteri Perumahan daripada DAP, mereka akan bersekongkol dan ini akan menekan dengan URA dan sebagainya. Tiba-tiba dia ada satu naratif baru yang menakut-nakutkan lah. Jadi itu tiga perkara yang saya rasa lebih dominan sebelum kita nak kata vaksin atau Panadol. Mungkin saya lontarkan satu lagi persoalan lah, because antara biggest losers quote unquote certain people cakap kan adalah MCA dan MIC. Sejak kebelakangan ni mereka lebih bertaring, pull out from Barisan Nasional semua tu, tetapi they still lose out in terms of reshuffle kali ini. Maybe is it because Datuk Seri Anwar maybe doesn't look at them as insignificant maybe too harsh of a word lah, tapi too small of a player, ataupun saya tak rasa MIC is the biggest loser. Tu ada bekas bendahari MIC. Dia ada wakil dalam kabinet. Naturalisasi. Dinaturalisasi oleh PKR. Dia ada wakil daripada MIC. Tak, saya rasa dari isu mengenai MCA dengan MIC ni, saya dah ulas minggu lepas bahawa ugutan ataupun bising-bising itu lebih kepada soal positioning dan bargaining power MCA MIC di dalam kerajaan melalui BN. Satu ialah window yang ada ini ialah untuk rombakan jemaah menteri inilah, sama ada mereka dapat tempat ataupun tidak. Tapi tak mudah jugalah. Pertama, contohnya dari segi perkiraan berapa mewakili parti mana, dia mengikut gabungan. Jadi BN kan, gabungan BN untuk memberi satu jawatan menteri kepada sama ada MCA ataupun MIC, maka BN kena bagi kursi itu kepada mereka, kerana perjanjian kerajaan perpaduan yang itu saya tulis kan, memang dah secara jelas menunjukkan dia mesti berkadar langsung dengan jumlah kerusi.
Malah sebenarnya UMNO dapat lebih sekarang. Sebab kalau ikut perkadaran itu, BN sepatutnya dapat 5 saja. Tapi sebab Tengku Zafrul dahulu tidak dikatakan mewakili UMNO, tetapi mewakili, dalam perbincangan tu kata bukan mewakili UMNO. Masa awal-awal kita tubuhlah dia kira ini bukan kuota UMNO ini kuota Tengku Zafrul, sebab Tengku Zafrul ... lah. Jadi UMNO pula kata tapi sebab dia ahli UMNO, maka bila dia tak ada nanti kuota itu mesti jadi kuota UMNO. Tapi sekarang ni UMNO kalau ikut berkadar langsung, UMNO dapat lebih lah satu kan. Jadi sama ada UMNO nak bagi satu kursi dia kepada MCA ataupun satu kursi Jemaah Menteri itu kepada MIC, takkan bagilah. Jadi kalau UMNO nak tekan pula PH, bagi kursi kamu, lagilah tak bagi. Jadi memang dalam keadaan sekarang kan, jadi window ini memang dah terlepas lah kepada MCA dan MIC. Dan sama ada Datuk Seri Anwar kira MCA MIC ni insignificant ke, tak perlu layan ke apa, yang itu Datuk Seri Anwar boleh dengan mudah pelepah dengan cara bukan saya, ini kamu selesai dalam BN lah. Kalau kamu dah bincang dalam BN, tiba-tiba satu kursi pun BN tak nak bagi, pengurusi BN tak nak bagi kepada MCA dengan MIC, jangan marah saya. Kan. Jadi window yang seterusnya kita kena tengok sama ada mereka berjaya dapatkan kerusi daripada PKR atau MC atau DAP dalam pilihan raya umum yang akan datang. Baik. Mungkin I got more question. Sure. So nanti minggu depan kita tukar. Kita cuba Farhan jadi moderator. Satu lagi persoalan, basically dikatakan now with the introduction lebih ramai orang muda, especially in terms of deputy ministers, and then Taufik dinaikkan sebagai minister KBS. Dikatakan Datuk Seri Anwar sedang mencuba solidify the future generations to lead based on this reshuffle. Is that a fair comment? Is that a fair assumption? Yalah, dia a little bit of both and there lah kan. Pengalaman saya dengan Datuk Seri Anwar ni, yalah, dia suka kalau yang muda tu boleh nampak dengan premis yang muda itu kononnya boleh berlari lagi pantas lah. Dan satu lagi premis ialah kalau yang muda itu boleh menarik sokongan pengundi muda lah kan. Dua-dua premis itu mesti diuji selepas ini, sama ada yang muda-muda yang dilantik ini pertama boleh lari lagi pantas daripada calon-calon yang lain, because it has to be a fair balance of dari segi energi, kecekapan. Tapi kecekapan itu sebagainya datang daripada pengalaman, sebab dia berbeza. Contohnya untuk kita melambung seorang tokoh muda dalam parti yang tidak ada tanggungjawab untuk mentadbir dan menguruskan satu kementerian dengan menteri yang bertanggungjawab, kerana proses itu adalah sangat panjang. Kementerian ada birokrasi dia, ada peraturan dia, and then you have to bring to the table your expertise dalam perkara-perkara tertentu kan. Jadi it remains to be seen. Kita hanya boleh dapat tengok dalam tempoh 1 tahun daripada sekarang sama ada kedua-dua premis itu berjaya. Premis yang dengan meletakkan lebih banyak pimpinan ataupun ahli parlimen yang muda, mereka akan menjadi lebih cekap, lebih laju, lebih kreatif, lebih inovatif, dan sama ada dengan kehadiran mereka itu boleh menambah undi golongan muda yang sekarang ini memang PH ada masalah besar lah kan. Cuma kerana ramai daripada kami sekarang ni ialah golongan muda dalam PKR dulu lah kan. Yang ini yang dia akan jadi dikotomi tu. Kalaupun Datuk Seri Anwar ingin menggunakan pimpinan muda untuk melonjakkan sokongan rakyat, tapi dia mesti beri kebebasan kepada yang muda itu.
Kerana kami telah melalui pengalaman itu, yang mana selagi kami tidak ada pandangan sendiri, you are okay. The moment bila kita cuba mencabar status quo, ataupun kita ada pandangan, contohnya soal budaya dalam parti, yang itu tiba-tiba dia tak kira muda tak muda dah, dia kira kau tak walak. Kan? Jadi premis yang mengatakan bahawa ini satu strategi Datuk Seri Anwar, dua-duanya bergantung kepada beliau. Maksudnya kecualilah dia bagi kebebasan dan dia bersabar dan dia memahami bahawa untuk mendapat undi golongan muda itu, pimpinan menteri, timbalan menteri yang muda ini mesti keluar daripada kepompong lama. Sebab kenapa orang rasa pimpinan muda ini mungkin lebih baik? Kerana mereka tidak terikat dengan budaya yang lama, cara kerja yang lama, dan orang nak tukar, nak ada perubahan sebab mereka tak suka dengan yang lama lah. Tapi kalau kita ambil yang muda, letakkan dalam satu sistem yang birokrasinya tidak berubah, budayanya tidak berubah, caranya masih lagi patriarchal, masih lagi patronizing, masih lagi kena ikut 1, 2, 3 seperti yang telah ditetapkan, maka finally dia takkan ada kesan sangat lah pada pandangan saya kan. Baik YB.